Air tak? Boleh rasa. Duduk tepi? Tak payah. Lalu tengah. Lalu tengah je. Lalu je. Tengok dia nak masuk. Dia nak masuk. Oh, dia nak lintas. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berwaspada apabila satu video tular memaparkan sekumpulan gajah liar berada di atas jalan raya di laluan Jalan Mersing, Nitar, Johor Bahru. Menurut maklumat yang dikongsikan, kejadian malam itu dilaporkan berlaku selepas simpang Kampung Cemari menghala ke Nitar dipercayai di sekitar kilometer 27 Jalan Mersing Nitar berhampiran kawasan Feldanita, Mersing, Johor. Rakaman berkenaan menunjukkan beberapa ekor gajah bergerak berhampiran laluan utama sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan pengguna jalan raya terutamanya pada waktu malam dan awal pagi. Sehubungan itu, pengguna jalan raya yang melalui laluan berkenaan dinasihatkan agar memperlahankan kenderaan, tidak membunyikan horn secara berlebihan serta tidak menghampiri haiwan liar bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Jangan buat apa. Nasib baik tu nampak. Awak dia undur tak? Kalau tak nampak. Betul lah. Tak nampak dah duduk tu. Kau takut kereta daripada atas tu. Allahu Akbar. Ni kat seekor mekai. Belum sah. Yang ni. Bagi signal double signal kereta. Bagi double signal. Mana? Mana? Okey. Ada kereta tu. Ada lagi tu. Kereta nak lancur. Okey, boleh lalu tak? Boleh lalu? Tak ni. Sekejap lagi. Dengar orang tembak, dengar tak? Awak dengar orang tembak? Air tak? Boleh rasa. Duduk tepi? Tak payah. Lalu tengah. Lalu tengah je. Lalu je. Tengok dia nak masuk. Dia nak jalan. Oh, dia nak lintas. Dia tak masuk dulu. Dia ada dalam ni tau. Mana? Jangan bunyi horn. Tak payah kalau dia serenjah ni, kita ikut tepi, kita jalan. Faham tak? Tepi tak ada. Nak senjah. Lalu. Yuk, terus. Awak tengok tekan je. Awak tengok. Okey, jalan je. Jalan je. Bagi api. Aduh mak. Bagi api, bagi tu. Okey, jalan tu. Okey, jalan tu. Banyak tu.